Ready Okay, jom kita tengok dulu. Kita action. Kita tengok video yang pertama ni. Saya nak tengok betul dan saya nak tanya. Ini saja. Okey, seterusnya video yang kedua. Tengok kan? Ini dia. Okey. Daripada kedua video tadi, apa yang awak dapat? Apa yang awak faham gambaran? Warna. Apa? Warna. Lagi? Amat apa? Mengecat, catat. So tadi kita tengok dia dengan sapu air dia keluarkan kertas ni kan, bukan kertas ni kita sapu air. Lepas tu kita letak cat di atasnya adalah teknik basah. Maksudnya kita basahkan dulu kertas. Lepas tu pada yang basah tu kita apply atas tumpukan kertas yang basah. Okey? Dia ada teknik ada basah atas kering. Kalau basah kering maksudnya kertas ni kita tak payah basahkan. Kertas ni kering tak kali yang basah kertas. Jadi kalau boleh tebal. Tapi kalau basah tak basah, kita akan menghasilkan kesan Lucina. Dia nampak macam shiny-shiny, lepas tu warna dia lebih transparent. Okey. Jadi, apa yang kita nak buat ini sebenarnya? Catatan apa? Catatan apa? Catatan menggunakan teknik semua teknik apa? Basah atas basah. So ni contoh-contoh karya. Ni saya letakkan dalam ni. So ni contoh karya yang sebenar. Okey, ada beberapa karya yang saya dah buat. Sebagai contoh untuk awak. Ni karya sebenar. Nak nak tengok? Boleh pas-pas kat belakang. Pas-pas, tengok. Okey, itu adalah contoh karya yang sebenar. Kalau awak boleh buat macam ni, perfect. Ni contoh dia, idea untuk awak dapat buat projek awak ni. Jadi pemandangan water saja, handphone water saja juga. Cuma dia ada rumput, ada bukit, ada langit. Okey. Dah? Okey, semua pandang saya nak tengok ke depan ni. Dekat gambar-gambar kan, cara karya ni ada ruang. Ada 3 jenis ruang yang boleh nampak. Cuba lihat teks. Teks untuk surat 7. Lihat teks surat 7. Ada 3 jenis ruang. Satu, jadi kita nampak 1, 2, 3. Ruang apa? Nothing. Ruang apa? Ruang belakang. Satu belakang. Jadi ruang belakang. Langit adalah ruang belakang yang sangat jauh dan luas. Contohnya dekat belakang ni. Kalau ada rumput di sini, dah luas je. Tapi kat depan tinggi tau. Kan? Itulah dia perspektif dari segi apa? Ruang tu. Ruang nak ruang depan, ruang belakang. Apa yang awak kena guna? Jom kita terus ke apa yang ada dalam kotak misteri saya. Jangan nak datang depan. Jangan datang depan. Sekejap, buang. Ya. Ambil tempat aku buat. Apa tu? Pinggan plastik. Pinggan plastik ni adalah awak boleh letak dia buat pellet lah. Untuk tarik boleh, letak pellet boleh. Dengan pellet. Kalau tak pellet, pakai plastik tau. Tuan. Apa tu? Okey, span. Kita gunakan span yang untuk meratakan air. Okey, ni apa? Water colour. Water colour ni apa? Water colour. Water colour ni kalau kita laser je. Jadi cair. Jadi pekat. Jadi warna dia lebih tebal. Yang ni kalau awak campur banyak air, boleh water colour juga. Boleh dapat efek sinar tu. Cuma water colour ni, lagi jangan cair. Jadi awak pandai guna air untuk buat basah-basah. Dua jenis warna. Kita boleh guna salah satu. Pellet, ada kertas, ada kain, ada span, ada cawan, ada aneka jenis brush. Okey, itu untuk menghasilkan karya. Tapi kita ada bahagian kemasan karya. Kemasan karya apa? Kemasan karya. Kita nampak tak saya bagi contoh karya tadi? Dia digambar di atas pot sebagai frame. Okey, nak macam frame nak kemas kan? Okey, so kita perlukan gunting. Gunting buat tu. Lepas tu double tape dengan buat sili. Inilah topik kita hari ni. Senja dan indah. Kalau tengok tadi, apa? Catatan dia adalah satu proses yang mana sapuan warna menggunakan bahan antara bahan pengantar dia adalah air. Pada sesuatu permukaan air lah. Permukaan kertas ke, permukaan papan ke, kayu ke, dinding. Yang penting digunakan cat air. Okey. Kalau guna pensel saja atau guna pensel, kita nak guna apa? Catatan ke tulisan? Tulisan. Sebab dia pakai media ke? Boleh. Jadi itu adalah perbezaan antara catatan dan tulisan. Jadi kalau nak tadi basah atas basah ni adalah sapuan warna di atas permukaan basah atau lembab yang akan menghasilkan efek yang bersih. Saya kata tadi. Kalau kita pegang brush pun, cara yang berbeza akan menghasilkan efek yang berbeza ke. So, kena pandai main brush. Jangan cut. Jangan genggam. Kalau genggam, awak punya cara salah. Okey? Jangan tak payah kabus lagi. Pegang dengan lembut. Tak payah nak genggam. Okey, kita boleh balas-balas juga. Kalau bagus boleh. Cuma bagus je. Kita ambil cara yang mana? Ambil. Cari sikit je. Saya pakai water colour. Cari sikit. Saya ratakan. Kita nak dapat efek sini. Nak belajar macam mana nak kawal warna dengan berros. Saya nak bagi dia nampak campur. Atas dengan bawah campur. Yang tu boleh buat apa? Dia buat warna campuran. Biru dengan pink. Biru dengan merah boleh. Jom, tadi sikit buat. Kita nak explore macam mana nak kawal kali kita ni. Paling sejuk warna dari sini. Lepas ni, yang bersih ni awak tarik. Tarik dia sejuk lagi warna dia. Sejuk lagi. Kita buang sini. Buang, sejuk lagi. Pakai tisu.
Cantik je jadilah mak. Jadi. Cantik sangat. Okey. So, tanya pada semua berada, awak dapat mengaplikasikan teknik basah atas basah yang kita pelajari pada minggu lepas. Okey, proses dia macam ni lah. Daripada awal awak lakaran, awak letakkan kertas dengan spal, lepas awak sapu kan? Letakkan cat secara halus kan? Nak teruskan dengan kemasan akhir. So, frame. Nampak macam yang saya tunjuk. Gambar-gambar ni semua ada frame. Cantik tak? Bila dah letakkan dalam frame, dia akan nampak lebih cantik, lebih representable. Proses kemasan akhir karya. Bawa tak? Bawa tak? Bawa. Terus. Okey, warna hitam ni kita akan jadikan dia frame. Dan kita akan tampal karya kita yang cantik dekat frame ni dengan menggunakan gam ataupun double tick. Cantik, cantik, double tick. Kita pasang sampai tak? Jom kita pasang. Yang warna yang ada, ni lah. Dengan yang paling penting karya-karya macam ni kan. Okey, awak ambil double tick awak ni. Dan awak angkat dia. Buka dia elok. Awak tahan hujung ke hujung. Hujung ke hujung. Empat sudut. Awak kena buka dia punya tip atas dia. Okay, siap. Okay. Bagus. Contoh. Dah siap. Tengok. Wow. Contoh. Jadi kita akan teruskan pada sesi apresiasi seni. Okay, sekarang saya nak awak pilih karya yang paling cantik dalam program awak. Tak apa, perkara aku. Okay, nanti pilih yang paling cantik. Okay, saya nak awak komen karya awak. Cantik tak karya? Cuba angkat mana karya-karya. Tunjuk dia macam tu. Cantiknya. Kebanyakan ni cantik ni sebab follow. Sebab follow dia flow. Yang ni kasar sikit. Tapi tak apa, nanti kita tengok. Awak dah pilih kan wakil-wakil peran awak? Mari ke depan. Awak kena kenalkan diri awak. Lepas tu beritahu maklumat tentang karya, tajuk, aktiviti apa, teknik apa yang awak gunakan, alatan bahasa tak basah kan? Alatan dan bahan, proses cara awak buat awak explain. Lepas tu bahasa seni video yang ada dalam karya awak. Yang betul. Awak apply apa dalam tu kan? Lepas tu penilaian awak, perasaan awak. Lepas tu nanti tengok kawan-kawan apa respon mereka. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Halimah binti Ahmad Taufik. Tajuk karya ini adalah Senjana Indah. Saya menggunakan teknik basah atas basah. Alat dan bahan adalah cat poster color. Lepas tu saya menggunakan kad, saya menggunakan kertas untuk frame. Lepas mula-mula saya lakar. Lepas tu saya menggunakan cat merah, saya warna kat sini dan kat bawah. Tapi awak guna tak basah-basah kan? Macam mana? Tak warna. Tak perlu. Kita saya basahkan kertas dulu. Basah kita letak air basah kan? Kita kali kan? Okey. Yang kedua saya buat kemasan akhir, saya pakai kertas dulu. Okey. Lagi ni bila kita pakai cat air ataupun watercolor ni kan, kita boleh juga kemaskan dia dengan menggunakan clear spray atau Masa segi biru yang ada pada karya ni adalah ruang, warna dan kontras. okey, ruang apa yang ada kat situ? Ruang belakang, ruang tengah dengan ruang hadapan. Okey, ruang hadapan tu jadi besar kecil. Jadi besar. Sebab dia dekat kan? Yang kat belakang Dia kecil. okey. Merah dengan kuning warna asas. Warna asas. Lepas tu bila campur warna asas dapat warna apa? Warna Warna kedua. Jadi kita tu warna apa? warna kedua. Yes. Saya buat ni saya rasa macam saya tak percaya yang dia cantik. Cantik kan? Awak sendiri kagum? Okay. So bila kita guna teknik yang betul, cara yang betul, kita tak mahir pun, tapi bila kita guna cara yang betul tu, insyaAllah kita boleh buat karya yang lebih cantik. Lepas ni tinggal tacap skill awak. InsyaAllah lepas ni awak boleh jadi hebat. Semua boleh jadi apa? Artis cilik yang hebat. Okay, tanya. Dan untuk Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janelina. Ini saya buat Pandainya. So apa perasaan Dian? Bangga Dian, bangga dapat buat benda ni. Cantik tak kawan-kawan? Cantik. Okey, kata awak bila dah kering mata belakang ni awak pula. Sebab hitam. Okey, ruang belakang, ruang tengah dan ruang hadapan. Awak? Okey, kita tunjuk kawan-kawan. Okey, karya dia ni cantik ke tak? Cantik. Ada siapa nak komen? Okey, dua karya ni ada sedikit perbezaan kalau awak tengok Saya terangkan yang mungkin kedua-dua murid ni boleh membuat penambahbaikan. Okey, yang ini dia punya background dah cantik, sangat smooth. Okey, background dia smooth. Okey, dia punya cuma apa yang kasar dekat sini adalah tone. Turunan ombak dekat pantai ni tidak berapa lembut. Jadi kena nampak naturally lembut semua. Dia nampak kasar sangat. Jadi kalau boleh menggunakan brush yang lebih halus, buat dengan teliti lah sikit Jangan main tanda-tanda macam tu. This one, yang ni untuk saya tegur sedikit pun cantik. Cumanya saya nampak puncak kacil di bahagian ombak dia. Ombak dia tak berapa cantik sangat. Mungkin boleh improve kat sini. Dan saya perasan ramai juga bahagian ombak kasar. Main letak titik-titik je. Jadi untuk yang lain-lain juga, untuk awak semua, pastikan ombak awak buat halus je, lembut. Kalau rasa tak jadi, ambil balik air. Lap balik, lepas tu cover balik, lepas tu lap dengan tisu supaya awak hilangkan balik benda yang salah. Okey? Sebab kita pakai teknik basah tak basah, jadi cover balik dengan air. Itu nasihat saya lah. So untuk awak semua boleh overcome di masa akan datang.